Tayamum ialah menyapu muka dan dua belah tangan meliputi siku dengan debu tanah yang bersih atau bahan yang lain yang boleh digunakan mengikut syarat-syarat tertentu. Jadi syarat-syarat tayamum ialah yang pertama, ketiadaan air, dan yang kedua ialah keuzuran kerana sakit, sebagai contoh luka yang tidak boleh terkena dengan air. Dan yang ketiga ialah air diperlukan untuk keperluan yang lebih penting, dan akhir sekali ialah tayamum perlulah dilakukan setelah masuk waktu. Langkah yang pertama mestilah menepuk kedua-dua tapak tangan pada debu tanah kali pertama untuk menyapu muka. Sunat untuk kita menipiskan debu tanah pada tapak tangan sebelum disapukan pada anggota tayamum. Selepas itu, menyapu muka dan membuang debu yang telah digunakan. Seterusnya, menepuk kedua tapak tangan pada kali kedua untuk menyapu kedua tangan. Selain itu, memindahkan debu tanah dan menyapu bahagian tangan kanan sebelah belakang tapak tangan dengan menggunakan 4 perut tangan jari tangan kiri selain daripada ibu jari dan dari hujung jari hingga ke siku. Kemudian, menyapu bahagian tangan kanan sebelah hadapan dari siku hingga ke ibu jari dengan menggunakan debu tanah pada tapak tangan kiri dan ibu jari tangan kiri menyapu belakang ibu jari tangan kanan. Langkah yang seterusnya ialah menyapu bahagian tangan kiri sebelah belakang tapak tangan kiri dengan menggunakan 4 perut jari tangan kanan selain daripada ibu jari dari hujung jari hingga ke siku. Dan akhir sekali, menyapu tangan kiri sebelah hadapan dari siku hingga ke ibu jari dengan menggunakan debu tanah pada tapak tangan dan ibu jari tangan kanan menyapu bahagian ibu jari tangan kiri. Okey, jadi sekarang kalau mata cedera, macam mana kita nak ambil wuduk? Jadi kalau ni situasi kalau tangan berbalut, untuk ambil wuduk kita letakkan air di tempat yang tidak berbalut. Kalau untuk kepala yang berbalut, kita sapukan air di tempat yang berbalut. Okay. Makmum masbuk ialah makmum yang tidak sempat solat bersama imam dari awal takbiratul ihram. Jadi ketika makmum mula masuk jemaah solat, imam sudah pun membaca Al-Fatihah dan makmum tidak sempat menghabiskan bacaan Al-Fatihah apabila imam rukuk. Jadi sekiranya semasa makmum masuk untuk solat jemaah, imam hampir rukuk atau sedang dalam keadaan rukuk, makmum tadi sempat mendapatkan rakaat tersebut sekiranya 3 kondisi ini. Yang pertama, terus takbir memulakan solat dengan berniat mengikut imam. Yang kedua, setelah berdiri sebentar dengan sekadar bacaan subhanallah, teruskan rukuk untuk mendapatkan rakaat tersebut. Dan yang ketiga, sekiranya sempat berdiri seketika bersama imam, makmum perlu terus membaca Al-Fatihah sekadar yang sempat dan terus mengikut imam rukuk apabila imam rukuk. Sekiranya makmum ingin membaca bacaan sunat seperti doa iftitah sebelum baca Al-Fatihah dan imam pun sudah rukuk, maka makmum harus segerakan membaca Al-Fatihah sekadar lama makmum baca bacaan sunat tadi. Dan kesimpulannya, selagi sempat rukuk bersama imam, walaupun seketika, makmum dikira mendapatkan rakaat tersebut. Dan sebaliknya, apabila makmum masuk jemaah ketika imam sudah melepasi rukuk, maka rakaat tadi tidak dikira dan makmum perlulah menambah rakaat yang terkurang itu selepas imam memberi salam. Dan makmum perlulah menambah rakaat yang terkurang itu selepas imam memberi salam sebagaimana rakaat yang terlepas. Makmum muafiq ialah makmum yang sempat solat bersama imam dari awal atau sekurang-kurangnya sempat membaca Al-Fatihah dengan bacaan sederhana dan ikut imam sepanjang rakaat tersebut. Dalam kata lain, beliau bukan terlewat dan solatnya berjemaah bersama imam secara penuh untuk rakaat itu. Dalam keadaan ini, rakaat yang diikuti oleh makmum muafiq itu dikira penuh seperti imam dan makmum tidak perlu tambah rakaat kerana terlewat.
saya akan sambung dengan penerangan solat sunat qasar dan jamak. Pengertian solat jamak dan qasar adalah suatu keringanan yang diberi oleh Allah SWT kepada hamba-Nya bagi orang musafir dengan jarak melebihi 2 marhalah. Syarat-syarat perjalanan yang diharuskan solat jamak dan qasar ialah perjalanan yang jaraknya lebih dari 2 marhalah ataupun 81 km. Yang kedua adalah perjalanan yang jelas tujuannya dan tidak bertujuan untuk maksiat. Solat jamak terbahagi kepada 2, iaitu solat jamak takdim dan solat jamak takhir. Solat jamak takdim adalah solat zuhur dikumpulkan bersama solat asar yang dilakukan pada waktu zuhur, ataupun solat maghrib dikumpulkan bersama solat isyak pada waktu maghrib. Manakala jamak takhir ialah solat zuhur dikumpulkan bersama solat asar pada waktu asar, ataupun solat maghrib dikumpulkan bersama solat isyak pada waktu isyak. Cara untuk solat jamak qasar ialah, pertama ialah niat jamak takdim dan qasar. Sebagai contoh, untuk solat jamak takdim zuhur dan asar, niatnya adalah usalli fardu zuhri rak'ataini qasran majmu'an ilaihi al-asri adaan lillahi ta'ala. Saja aku solat fardu zuhur 2 rakaat dipendekkan dan dihimpunkan kepadanya asar tunai kerana Allah SWT. Dan kemudiannya sambung 2 rakaat seperti biasa dan bangun untuk niat yang kedua, iaitu usalli fardu asri rak'ataini qasran majmu'an ila zuhri adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu asar 2 rakaat dipendekkan dan dihimpunkan kepada zuhur tunai kerana Allah SWT. Dan kemudian solat 2 rakaat seperti biasa. Dan pada hari ini saya akan menerangkan rukun solat bagi orang sakit. Yang pertama, saya akan menerangkan rukun solat bagi orang yang mampu berdiri dan rukuk tetapi tidak mampu duduk. Jadi, solat dimulakan dengan niat, takbiratul ihram dan membaca Al-Fatihah semasa berdiri. Kemudian, seorang itu perlu rukuk dengan menundukkan badan sehingga 2 tapak tangan mencapai kedua-dua lutut. Seterusnya, iktidal dengan berdiri tegak. Kemudian barulah dia sujud dan duduk di antara 2 sujud, iaitu duduk di atas kerusi dengan menghampirkan dahi ke tempat sujud. Seterusnya, ulang sehingga sempurna solat dan duduk tasyahud, iaitu duduk tahiyat pada rakaat kedua dan terakhir, dan diakhiri dengan salam. Kemudian, cara solat yang kedua ialah solat berdiri tetapi tidak mampu rukuk dan duduk. Rukun solat ini sama seperti solat mampu berdiri dan rukuk tetapi tidak mampu duduk, tetapi perbezaannya hanya pada rukuk, iaitu rukuk bagi solat berdiri tetapi tidak mampu rukuk dan duduk ialah rukuk hanya mengikut kemampuan. Dalam video ini, saya akan menerangkan cara solat bagi orang sakit yang tidak mampu berdiri tetapi hanya mampu duduk. Solat dimulakan dengan niat, takbiratul ihram dan membaca surah Al-Fatihah semasa duduk. Kemudian, rukuk dengan menundukkan badan, iaitu kedudukan dahi mestilah setentang melebihi baras lutut. Seterusnya, iktidal dengan menegakkan badan dan sujud dan duduk di antara dua sujud, iaitu menghampirkan dahi semampunya ke tempat sujud dan ulang sehingga sempurna solat. Kemudian, duduk tasyahud, iaitu duduk tahiyat pada rakaat yang kedua dan yang terakhir dan diakhiri dengan salam. Dalam video ini, saya akan menerangkan cara solat bagi orang sakit yang tidak mampu berdiri tetapi hanya mampu duduk. Solat dimulakan dengan niat,
takbiratul ihram dan membaca surah Al-Fatihah semasa duduk. Kemudian, rukuk dengan menundukkan badan, iaitu kedudukan dahi mestilah setentang melebihi baras lutut. Seterusnya, iktidal dengan menegakkan badan, dan sujud dan duduk di antara dua sujud, iaitu menghampirkan dahi semampunya ke tempat sujud, dan ulang sehingga sempurna solat. Kemudian, duduk tasyahud, iaitu duduk tahiyat pada rakaat yang kedua dan yang terakhir, dan diakhiri dengan salam. Solat secara baring boleh dilakukan dalam 3 keadaan, iaitu first kali solat secara mengiring, kemudian solat melentang dan iaitu atas bawah, dan juga akhir sekali solat menggunakan isyarat mata. Jadi kita start off dengan solat secara melintang dulu, iaitu dengan menghadap ke arah kiblat atau mengiringkan badan ke kanan. Selepas itu kita berniat takbiratul ihram dan membaca surah Al-Fatihah. Kemudian kita rukuk dengan cara menundukkan sedikit kepala. Kemudian kita iktidal, angkat balik kepala. Kemudian kita buat sujud dan juga duduk antara dua sujud. Bagi sujud dan duduk antara dua sujud, mendudukkan kepala melebihi dengan tundukkan kepala untuk rukuk tadi. Kemudian kita angkat balik kepala bagi duduk antara dua sujud, dan kita rukuk dengan menundukkan kepala sedikit macam solat mengiring tadi. Dan kita angkat balik kepala kita dan kita buat iaitu iktidal, dan kemudian kita melakukan sujud dan duduk antara dua sujud. Kemudian kita berniat takbiratul ihram dan membaca surah Al-Fatihah seperti biasa. Dan akhir sekali kita tasyahud. Kemudian kita solat kedua baring, iaitu secara melentang. Okey, untuk melentang pastikan kepala dan juga tapak kaki kedua-duanya menghadap ke arah kiblat. Untuk sujud dan duduk antara dua sujud, bagi sujud kita menundukkan kepala melebihi dengan tundukkan kepala untuk rukuk tadi. Kemudian kita angkat balik kepala untuk buat duduk antara dua sujud, dan tundukkan lagi kepala untuk sujud. Dan akhir sekali kita angkat balik kepala untuk membuat tasyahud, dan akhir sekali memberi salam. Kemudian kita tundukkan sedikit kelopak mata kita untuk membuat isyarat rukuk. Kemudian kita buka balik kelopak mata kita sepenuhnya untuk iktidal. Akhir sekali kita buat solat isyarat mata. Untuk solat isyarat mata, first kali kita membukakan kelopak mata kita sepenuhnya untuk membuat untuk berniat takbiratul ihram dan membaca surah Al-Fatihah. Selepas membuat iktidal, kita tutupkan mata kita sepenuhnya untuk membuat isyarat sujud. Kemudian kita membuka balik kelopak mata kita seluasnya untuk membuat duduk antara dua sujud, dan tutup balik kelopak mata kita untuk sujud. Akhir sekali kita buat tasyahud dengan membuka kelopak mata kita sepenuhnya.